SKAS ataupun sumbangan keperluan asas Sarawak bayaran bakal mulai disalurkan kepada penerima yang berkelaikan bermula daripada Minggu hadapan 10 hari bulan Mac 2026. Berdasarkan kenyataan yang telah pun dikeluarkan semalam mengatakan bahawa bayaran pertama untuk sumbangan keperluan asas Sarawak ini bakal dilakukan 10 hari bulan Mac 2026, bermakna untuk kategori sebagai contoh isi rumah yang menerima jumlah keseluruhan RM950 bakal menerima RM316 ataupun RM317 bayaran pertama pada minggu hadapan. Untuk kategori warga mas tanpa pasangan yang jumlah keseluruhan RM500 bakal menerima bayaran pertama sekitar RM166 pada minggu hadapan juga 10 hari bulan Mac. Begitu juga untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun yang jumlah keseluruhan RM300, jadi bayaran fasa pertama, bayaran pertama RM100 bakal dilakukan pada minggu hadapan juga. Okay, harus diingatkan untuk sumbangan keperluan asas Sarawak ini jumlah keseluruhan itu yang diterima sepanjang tahun bakal dipecahkan kepada 3 kali bayaran, yang mana seperti dinyatakan sebentar tadi, bayaran pertama bakal dilakukan minggu hadapan. Kepada mereka yang berkelaikan, disarankan, dinasihatkan untuk memastikan aplikasi SP Global anda masih aktif, masih lagi berfungsi dengan sewajarnya. Kalau tidak berfungsi, dinasihatkan untuk anda uninstall kemudian install kembali aplikasi SP Global anda bagi membolehkan anda terima bayaran pertama dengan sewajarnya ke dalam e-wallet SP Global ini.